Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi wa maulaya Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahyikum bi tahiyatil Islam. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan anugerah nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama hadir pada pagi ini bagi meneruskan bacaan kitab As-Sarful Kafi yang ditulis oleh Dr. Aiman Amin Abdul Ghani hafizahullahu taala. Jadi kita dah masuk pada muka surat 20, muka surat 19. Al-babu tsani al-qalbu al-makani. Bab yang kedua membicarakan tentang al-qalbul al-makani. Apa maksud al-qalbul makani? Ta'riful qalbil makani huwa ibaratun an taqdimi ba'd hurufin ala ba'din. Nah, al-qalbul makani ialah ibarat kepada mendahulukan sebahagian huruf ke atas sebahagian yang lain. Wa dzalika li su'ubati tatabu'iha al-asli ala dzauqil lughawi. Wallahu a'lam maksudnya apa ni. Nah, boleh jadi terjadinya taqdimu ba'd hurufin ala ba'din itu kerana susahnya untuk mencari kalimah yang asal bagi perkataan tersebut mengikut al-dzauqil lughawi. Wallahu a'lam. Nah, waqad dzakara al-Imam As-Suyuti hawali 100 kalimah min al-maqlubat. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau menyebut kalimah-kalimah yang bertukar kedudukan huruf daripada tempat asal ke tempat lain itu ada lebih kurang 100. Nahwu idmahalla. Idmahalla. Apa maksud idmahalla? Lenyap, pupus. Taqul idmahalla al-batilu. Telah pupuslah kebatilan. Maklub dia yang mana? Imdahalla. Imdahalla. Itu maklub dia. Dia asalnya idmahalla, jadi imdahalla. Ada asalnya dot kat depan, jadi mim. Betul? Lepas dot mim jadi dot. Boleh? Dia berubah kat situ. Tapi maksud sama. Maksudnya ialah lenyap, pupus. Kemudian mukfahirun. Mukfahirun. Maksud mukfahirun ialah bermasam muka. Contoh kita sebut ja'a Zaidun mukfahirran. Maknanya telah datang oleh Zaid hal keadaan dia bermuka masam. Dia punya maklub ialah wa mukrahifun. Wa mukrahifun. Mukrahifun. Kemudian jabaza wa jazaba. Ini semalam Ustaz dah terang. Jabaza maksud apa? Jabaza. Menarik minat ataupun macam apa tu, logam apa? Yang jenis tarik-tarik tu. Magnet. Tu. Boleh. Jadi samalah jabaza, maklub dia wajazaba. Jazaba. Tetap maksudnya menarik. Budak al-awbash. Al-awbash ni maksudnya orang yang berperangai muluk. Orang yang berperangai buruk. Orang yang berperangai jelek. La yu'khadhu ad-dinu minal awbash. Tidak diambil agama daripada orang yang berperangai jelek, buruk. Wal awshab. Itu maklub dia. Faham tak? Maksudnya sama. Wa ghairu dhalika. Ataupun wa ghairi dhalika, dan selain daripada itu. Boleh? Kama dzakara syai'an mimma yakhussu ba'd al-qaba'il al-arabiyyah min hadhihi al-maqlubat. Begitu juga Al-Imam As-Suyuti menyebut sebahagian kalimah yang khusus untuk sebahagian kabilah. Maknanya kabilah itu saja yang ubah perkataan tu. Kabilah lain dah ubah. Nahu qawli Bani Tamim masalan ra'amli. Ra'amli badalan min la'amri. Nah, wa ghairi dhalik.
Asalnya la'amri. La'amri ni sumpah demi umurku. La'amri demi umurku. Baca dengan bagi atas. La'amri, bukan la'umri. La'amri. Tapi satu kelompok ataupun sebahagian kabilah Arab, iaitu Bani Tamim, dia orang terbalik lah. Jadi ra'amli. Itu kita sebut sebagai al-qalbu al-makani. Kama tamtali'ul lahajatul ammiyatu al-mu'asarah bil kalimati allati hadatha fiha qalbun makani. Begitu seperti mana lahjah ammi, maknanya bahasa kampung, logat lah, logat. Logat Kelantan ke logat Kedah, dia jadi berubah juga huruf-huruf tu. Nahu qawli ba'dihim anarib fi aranib. Asalnya aranib. Aranib apa? Arnab. Arnabun, arnabani, aranibu. Puak ni ubah jadi anarib. Wajawaz fi zawaj. Patutnya zawaj, kahwin. Ubah jadi jawaz. Wa ahbal fi ablah. Maksudnya ablah. Ablah ni bodoh. Ataupun engkau. Jadi ahbal. Wa atlawa. Atlawa. Rasanya atlawa dah. Atlawa fi iltawa. Asalnya iltawa. Iltawa ni berbelit. Mana iltawal hablu. Berbelit tali. Diubah jadi atlawa. Kemudian wa marsah. Wa marsahun. Atau wa marsahin fi masrahin. Maksudnya asal kalimah ialah masrah, panggung wayang lah. Pentas. Mereka ubah jadi marsah. Wa amawid fi awamid. Awamid itu asalnya. Apa tu? Awamid. Jamak kepada amud. Tiang lah. Tak, diubah jadi amawid. Janzabil. Janzabil apa? Janzabil. Fi zanjabil. Asalnya zanjabil. Dalam Quran dia kan? Baca sikit ayat tu. Nikmat syurga apa? Halia. Jadi sebahagian kelompok bangsa Arab ni, bahasa kampung mereka panggil apa? Zanjabil. Bukan zanjabil. Zanjabil tu asal. Janzabil. Nah. Wa ghairi dhalika kathirun. Dan selain daripada tu, banyak lagi lah. Macam mana nak tahu kataan tu hurufnya telah berubah posisi? Syekh sebut kaifiyatu ma'rifatil qalbi yu'raful qalbu al-makaniyu fil lughatil arabiyyati biwahidin minal umuri taliyah. Yang pertama, ar-ruju' ilal masdar wa huwa al-aslu. Kembali kepada asal, kepada masdar, punca lah, iaitu asal. Asal kalimah lah maksudnya. Semula. Ar-ruju' ilal masdar, kembali kepada masdar lah. Kembali kepada masdar. Yang mana masdar itulah asal kalimah. Asal kalimah apa? Masdar. Sebahagian sebut fa'il kan? Jadi bila kembali kepada asal, kita dapat tahu, kalimah ni kepada berubah tempat dah huruf dia. Likai nata'arrafa 'ala al-qalbi al-makani fil kalimati wa tartibiha as-sahihi fa innana na'ti bil masdar. Agar kita dapat tahu al-qalbi al-makani yang berlaku pada kalimah dan susunan yang tepat, maka kita datang ke masdar. Fa fi'lu misli na'a. Fa fi'lu misli na'a. Maka fi'al seumpama na'a. Fa fi'lu misli na'a. Bima'na ba'uda. Na'a dengan makna jauh. Wa mudari'ihi, dan mudari' dia. Yana'u. Na'a yana'u. Wa huma maqlubani an. Dua-dua tu, iaitu na'a yana'u dengan makna ba'uda, yab'udu, itu sebenarnya telah diubah. Diubah daripada apa? Perkataan an na'a yan'a. Tahu mana? Wallazi yuwajjih dhalika huwal masdar. Yang menjelaskan perkara tu, yang menunjukkan perkara tu ialah perkataan masdar, iaitu wa huwa an-na'yu. Masdar dia na'a yana'u, tiba-tiba masdar an-na'yu. Okey, cuba tengok ejaan tu. Kalau na'a, tak, lepas nun apa?
alif. Tapi kenapa? Bila masdar dia lepas nun hamzah. Jadi nun, alif, hamzah. Masdar, nun, hamzah, ya. Ataupun ya lah. An-na'yu. Maka daripada situ kita faham na'a ni bukan susunan asal. Susunan asalnya ialah na'a. Bila tengok na'a, yan'a, munasabah lah. An-na'yu tu. Sama tak dia punya tertib tu? Na'a, yan'a, an-na'yu. Nun, hamzah, ya. Kan? Nah. Boleh? Kemudian cara kedua ialah al-ishtiqaq. Al-ishtiqaq ni apa? Al-ishtiqaq ni mana perubahan yang berlaku pada kalimah tu. Itu antara cara lah kita nak tahu satu-satu kalimah itu berlaku al-qalbul makani ataupun tidak. Okay, baca dulu. Yakunu al-ishtiqaq aidan wasilatan lima'rifati asli al-kalimah. Ishtiqaq juga menjadi jalan untuk kita tahu asal kalimah. Famasalan kalimatu hada maqlubatun an wahada. Kalimah hada diubah daripada wahada. Walladhi yuwajjih dhalika huwa al-ishtiqaq. Yang memberi maklum kepada kita perkara tersebut ialah al-ishtiqaq. Al-ishtiqaq ni perubahan. Contoh, taqul tawahhada. Kemudian jadi at-tauhid. Kemudian berubah pula jadi al-wahdah. Itu perubahan-perubahan yang berlaku daripada kalimah tu. Jadi bila tengok perubahan tu, tawahhada. Huruf apa dulu? Huruf waw. Kemudian ha, kemudian dal. At-tauhid. Huruf apa dulu? Waw, ha, kemudian dal. Al-wahdah. Waw, ha, dal. Maka asalnya ialah wahada, bukan hada. Nampak tak? Siapa ni Darwish? Itulah. Awak tengok pada tawahhada ya tawahhadu tawahhudan tauhidan fawa muwahhidun tu ishtiqaq tu. Jadi daripada kali ishtiqaq itu kita tengok kenapa hurufnya berbeza dengan hada? Kalau hada ha alif dal. Tak, tapi tawahhada waw dulu start mana waw? Tak ada pun waw. Jadi daripada situ kita faham hada ni ialah makhluk. Kalimah yang telah diubah. Asal kalimah ialah wahada, yuwahidu. Ya. Okey. Kemudian wa kadzalika kalimatu jah. Begitu juga kalimah jah. Apa makna jah? Ketinggian kan? Bijahir Rasul, mana dengan ketinggian Nabi. Wa kadzalika kalimatu jah maqlubatun an wajhin. Kalimatu jah diubah daripada perkataan wajah, muka. Bidalili warada al-ishtiqaq at-taliyah. Ataupun bidalili wurudi ishtiqaqi at-taliyah. Dengan dalil ishtiqaq yang berlaku lah. Tak? Wijhah. Wujuh. Wajahah. Wijhah ni arah kan? Wali apa? Walikulli wijhatun wa muwalliha. Wujuh. Muka-muka. Wajahah ketinggian. Pangkat, nama. Jadi daripada situ, tengok ejaan tu. Waw, baris tu memang lain lah. Tapi ejaan tu. Waw, jim, ha. Wujuh, waw, jim, ha. Wajah, waw, jim, ha. Kalau kita sebut asalnya jah, mana waw? Boleh. Jadi daripada situ kita faham, jah ialah makhluk daripada wajah. Faham tak? Bahasa Arab ni ajaib sikit. Yang ketiga, cara nak kenal ialah thubutu man'an sarf biduni muqtadin. Kataan tu sabit dimamnu'kan min as-sarf tanpa tuntutan. Ada satu kalimah mamnu' min as-sarf. Kita tengok, apa punca dia? Tak ada sebab. Jadi mamnu' min as-sarf.
Maka daripada situ kita faham kalimah tu sebenarnya telah diubah. Asal kalimah dia mamnu' min as-sarf. Contoh baca. Nahu kalimati asya' fahiya mamnu'atu min as-sarf. Kalimah asya'. Apa asya'? Benda-benda kan? Dalam akidah ada satu perbahasan tentang syai' ni. Benda mawujud ke, benda makdum ke, lagu mana. Itu dalam ilmu tauhid. Nahu kalimati asya' fahiya mamnu'atu min as-sarf kama fi qawli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jadi an asya'a. Sebab tu an asya' in. Kalau dia munsharif an asya' in. Tak. Kenapa baca an asya'a? Tak boleh terima tanwin, lepas tu majrur dengan baris atas. Ma'a anna sighataha laysat min as-siyaghil lati tamna'u min as-sarf. Sedangkan sirah dia tu, sirah asya' tu lah, bukanlah sirah yang menghalang satu-satu kalimah tu daripada as-sarf, daripada terima baris bawah dan daripada terima tanwin. Sirah tu bukan sirah mamnu' min as-sarf. Tapi kenapa dimamnu'kan min as-sarf? Saya sebut ghaira annaha mamnu'atu min as-sarfi ala hasabi sighatiha al-asliyah. Cumanya dia jadi mamnu' min as-sarf sebab kita mengira dan mengambil iktibar sirah yang asal. Qabla an yahdutha laha al-qalbul makani, sebelum berlaku bagi dia apa? Al-qalbu al-makani. Tengok. Fahiya fil asli ismu jam'in ala wazni fa'la. Dia pada asal lah isim jamak. Atas wazan fa'la, isim jamak mungkin saya terang nanti tu. Dari beza antara jam'un dengan ismu jam'in. Ala kulli hal. Dia pada asalnya ialah isim jamak atas wazan fa'la. Ala wazni fa'la. Wa hadzal waznu yamna'u min as-sarf. Wazan fa'la yamna' min as-sarf. Maknanya mana-mana kalimah yang datang atas wazan fa'la dia mamnu' min as-sarf. Wa dzalika liwujudi alif at-ta'nis al-mamdudati bih. Itu kerana ada alif ta'nis yang mamdudah, yang panjang tu lah. Fa'la. Kan? Bila ada tu, maka jadi mamnu' min as-sarf. Contoh apa lagi? Zahra. Lagi? Hamra, khadra, sauda. Banyak. Kan? Ni belajar kan dalam. Aku tak sebab jumpa. Ini ada dalam tak. Okey. Boleh? Okey. Fal aslu fil kalimati huwa syai'a. Asalnya syai' pun jadi syai'a. Fa'lun jadi fa'la. Syai'un fa'lun fa'la. Syai'un syai'a. Kan asya' syai'a. Haitsu taqaddamat al-lamu 'ala al-fa'. Jadi apa yang berlaku? Lam tu duduk depan, fa duduk belakang. Jadi asalnya apa? Fa'la syai'a. Lepas tu saya sebut taqaddamat al-lam 'ala al-fa'. Lam duduk di depan, fa tu berada tempat dia. Jadi laf'a. Betul? Fa'la. Betul lah. Tak. حيث تقدمت اللام على الفاء. اللام همزة أي تقدمت الهمزة على الشين. betul lah. Fa'la syai'a. Bila diubah jadi laf'a, jadi asya'. Taqaddamat al-hamzah ala shin. Tengok pada syai'a tu. Tengok pada syai'a. Susunlah atas wazan fa'la tu. Macam semalam fa'la daraba tu kan. Di fa'la, bawah dia syai'a. Okey. Lam fa'il. Lam fa'il duduk depan. Lam kalimah duduk depan. Fa tu duduk belakang. Tukar situ. Samalah syai'a tu pun sama. Hamzah tu duduk depan. Shin tu duduk pada tempat hamzah. Tadi ash. Ya. Benda ni bolok dah.
فالأصل في الكلمة هو شيء حيث تقدمت اللام عن الفاء. فعل lam situ tak depan, fa di belakang. Laf sudah laf'a kan, sudah laf'a. Bila laf'a maka taqaddamatil hamzah ala shin. Hamzah tak depan, ni kalau kita ubah dia tak jadi salah. Betul tak? Kalau hamzah tu tak depan, tu shin tu duduk tempat dia. Betul? Bunyi lagu mana tu? Ai? Cuba tulis sikit. Takut ada poin-poin yang Syekh tinggal sini jadi tak berapa jelas kita pun. Banyak pen tu. Mana kertas kosong ada? Bantai lah sini. Jadi fa'la. Maksud Ustaz, dia bertukar tempat ke? Hamzah dengan shin bertukar tempat. Apa yang saya faham, taqaddamat ni dia hadapan yang sahaja, dia tak kata bertukar. Dia bertukar juga. Dia kata taqaddamat al-hamzah ala shin. So, Ayuh. hamzah Ayuh. Sahih. So, dia tak berubah. Dia hanya apa tu? Taqaddamatil lam ala al-fa' tu je. Betul. Dia tak ubah. Kalau gitu tak ada masalah. Okey. Jadi asalnya fa'ala syai'a. Kemudian jadi wazan laf'a. Bila atas wazan laf'a beres betul dah. Atas wazan laf'a betul lah. Shin tu tak berubah lah. Jadi akhir sekali keluarlah asya'. Haitsu taqaddamat al-lamu 'ala al-fa' ay taqaddamat al-hamzatu 'ala shin karahata. Sebab apa diubah tu? Karahata ijtima'i hamzataini bainahuma hajiz ghairu hasin. Kerana Arab benci berhimpunnya dua hamzah, tengah tu ada alif. Sedangkan alif tu penghalang yang tidak kuat. Gitulah lebih kurang maksudnya. Jadi syai'a hamzah, alif hamzah. Tak. Jadi tak berapa nak jeliga molek lah di sisi Arabnya. Di atas dasar tu hamzah yang pertama tu diletak kat depan. Jadi asya'. Ala kulli hal daripada situ kita faham asya' tu ada qalbun makani. Nah. Lalu thubutu man'i sarf biduni muqtadin. Wa dhahaba al-Kisai ila anha jam'u syai' la ismu jam'in. Ini lagi mudah lah. Imam Al-Kisai kata syai' asya' ni jamak kepada syai', bukan isim jamak. Jadi selesai lah. Fahya mislu baitin wa abiyatin, taifin wa atyafin. Taifin mana bayangan, hantu. Atyaf. Launin wa alwan. Jadi syai'in wa asya'. Tak ada berlaku qalbun makan ni, tak ada apa. Memang itu kalimah asal dia. Walam yahduth fiha qalbun. Nah. وذكر أن السبب الكسائي أن السبب في منعها من الصرف هو توهم أن همزتها زائدة للتأنيث. Kemudian Al-Imam Al-Kisai kata punca kepada orang وذكر أن السبب في منعها من الصرف. Jadi ni bila teks tak apa lengkap ni jadi tak apa nak jelas kita pun. Kalau ikut Imam Kisai sebut syai', lepas tu asya' macam bait wa abiyat,
jadi mamnu' min as-sarf tak kan? Baitun abyatun, syai'un asya'un. Tak. Lepas tu kenapa dimamnu'kan min as-sarf juga? Imam Al-Kasai sebut wa dzakara anna as-sababa fi man'iha min as-sarf wa tawahhumu anna hamzataha zaidatun li ta'nis. Kerana ada tawahum, hamzah itu ditambah kerana ta'nis. Bila hamzah tu ditambah kerana ta'nis, maka jadi macam hadra, jadi macam hamra. Ke asya' pun sama lah. Tawahum tahu tawahum. Sangkaan. Nahu bayda wa hamra wa khadra. Ma'a annaha asliyah. Sedangkan itu asal. Nahu ahwa, kalau ahwa. Asma, amba, ajwa ni jamak kepada jauh. Suasana, atmosfera. Wa ghairiha dan selain daripada itu. Jadi, wallahu alam, yang tak fahamnya, di sisi Imam Kisai ni, syai' jamak dia asya' itu macam bait, abiyat. Maksudnya, mamnu' min as-sarf, tak. Kalau ikut asal lah. Tapi kenapa dimamnu'kan juga? Kenapa dimamnu'kan min as-sarf juga? Kerana tawahum anna hamzataha zaidatun li ta'nis. Kerana tawahum, sangkaan hamzah itu ditambah li ta'nis, bukan asal. Kalau kita ikut hak sungguhnya yang hamzah itu asal, tak, maka tak baca mamnu' min as-sarf lah. Macam ahwa'in, ahwa'un, asma'un, amba'un, ajwa'un, asya'un. Ala kulli hal, yang biasa dibaca ialah dengan bacaan mamnu' min as-sarf. Ala kulli hal yang kedua ialah kita dapat kenal pasti asya' tu ialah kalimah yang maqlubah. Selesai. Kemudian masuk al-babu tsalits. Al-babu tsalits, al-huruf al-asliyah wa az-zaidah. Ta'rif al-harf al-asli. Ta'rif huruf asli. Wa ma la yasqut fi tasarif al-kalimah. Dia al-harf al-asli itu sesuatu yang tidak gugur pada tasrif al-kalimah. Tasrif al-kalimah tahu? Itulah. Daraba yadribu darban, daribun madrub. Bila kita tasrifkan dia tak gugur. Itu tanda huruf tu asli, bukan huruf yang ditambah. Wa in saqata fal ghalibu an yasquta li'illatin sarfiyah. Kalau gugur juga, maka ghalib kebiasaan dia gugur kerana illah, kerana penyakit saraf. Li'illatin sarfiyah. Jadi asal tak gugur lah. Gugur tu kih apa? Kih illah sarfiyah, bukan kih dia tu zaid. Bukan sebab dia tu zaid, malah kerana illah sarfiyah. Faham tu? Wa ma la yasqutu fi tasarifil kalimah. Famasalan al-fi'lu qatala. Najidu anna al-qafa wal ta'a wal lam hurufun asliyah. Tu qatala. Kita dapati tu huruf asliyah. Wadzalika li'anna hadhihi al-huruf tabqa fi jami'i tasarifil kalimah. Alasannya apa? Qatala tu huruf qaf, ta dengan lam tu ada pada tasarifil kalimah. Fataqul, maka kamu sebut qatala, qatilun, maqtulun, qattalun ataupun qitalun, maqtal. Maqtal apa? Tempat kematian ataupun kematian itu sendiri. Boleh. Jadi semua tasrif itu ada tak qaf talam? Ada, maka itu jadi dalil qatala itu ialah asal. Fal maddatu asliyatu mawjudatu fi kulli tasrifin kama taqaddam. Wal ghalibu fil harf al asli an yasquta li'illatin sarfiyatin ka suqutil wawi min al fi'l. Benar saya sebut, dan kebiasaannya huruf asli ni akan gugur kerana illah sarfiyah. Seperti gugurnya waw pada fi'il. Jadi mudah nak fahamnya, asal cara nak tahu huruf tu huruf asal ialah dia tak gugur dalam tasrif. Cuma kadang-kala gugur juga li'illatin sarfiyah. Boleh? Contoh ya'idu, wa asluhu wa'ada ya'idu. Ya'idu tu janji kan? Wa'ada ya'idu. Jadi pergi faham mana waw tu? Adakah ya tu huruf asal? Tak, waw huruf asal. Boleh? Jadi kat sini
gugur jugalah. Kerana ilah sarfiyah. Wa asluhu wa'ada mudhari'uha yau'idu. Asalnya yau'idu lah. Tapi kerana ada ilah sarfiyah iaitu, tengok, wa asluhu wa'ada mudhari'uha yau'idu mahdhufal wawi liwuqu'iha bainal ya'i wal lam. Gugurnya ataupun mahdhuful wawi liwuqu'iha bainal ya'i wal kasrah. Jadi waw tu kita buang kerana dia berada pada ya dan juga baris bawah. Ya, lepas tu huruf waw, lepas tu baris bawah. I. Faham tak? Bila begitu kita buang dia. Sebab susah nak sebut. Ya'u, susah. Maka buang tu waw jadi ya'idu. Bukan bermakna ya tu asal tak? Ya tu huruf zaid lah. Kan? Huruf yang masuk pada fi'il mudhari'. Naam. Wa kadzalika al-af'al. Begitu juga fi'il yang lain. Wazana yazinu. Asalnya yauzinu, menimbang. Wajada yajidu. Asalnya yaujidu. Warisa yaurithu. Asalnya warisa yarithu. Asalnya yaurithu. Boleh? Al-harful asli la yasbut fi tasarifil kalimah illa li'illatin sarfiyah. Itulah kesimpulan dia. Kemudian saya sebut al-harful zaid, huruf tambahan. Huruf tambahan. Huwa al-harful ladhi yudafu ila usulil kalimah li gharadin ma. Huruf tambahan ialah huruf yang ditambah pada asal kalimah untuk tujuan tertentu. Li gharadin ma, untuk tujuan tertentu. Wa yasihu sukutu fi ba'di tasarifiha. Dan sah gugurnya dia pada sebahagian tasrif. Mislu harfi al-alif fi qatala. Tu qatala. Alif tu zaidah tu. Mislu harfai al-mim wal waw. Dan juga seperti huruf mim dengan waw. Fi maqtul. Minal maddah al-asliyah qatala. Jadi asalnya qatala. Tak. Gimana alif tadi? Bila kita tasrif tadi, qatala yaqtulu, qatila maqtul, kita kembali semula kepada qatala. Hilang faham mana alif tu? Hilang ke manakah? Ke manakah hilang? Mim dengan juga waw tu. Hilang. Itu tanda apa? Tanda dia. Dia tu zaid. فهذه حروف زائدة في التصاريف المختلفة. نعم. وكذلك همزة أكرمة زائدة. Begitu juga hamzah akramah. Hamzah tu zaidah, ditambah. لأنها تحذف في المضارع. Kerana dia tu dibuang. Gugur lah maksudnya. Ketika mana kita bentuk fa'il mudhari' daripada kalimah tu. Fataqul yukrimu. Ini asalnya yu'akrimu kan. Yukrimu. Jadi mana hamzah? Tak ada. Maka itu dalil dia tu huruf zaid. Wa fi ismil fa'il mukrimun. Mana pergi hamzah tadi? Masa kita bentuk isim fa'il mukrimun, mana hamzah? Tak ada dah. Maka tanda itu hamzah tu ialah huruf zaid ila akhirih. Jangan baca ilah. Ila akhirih. Anwa'u ziyadah, jenis-jenis ziyadah. Ziyadatun nasyi'atun an taqrari harfin asli. Jenis-jenis pertambahan huruf. Ada dua. Pertama, ziyadah yang berpunca daripada pengulangan huruf asal. Nahu hazzaba. Apa makna hazzabah? Menyucikan. Tak, hazzaba syekh qulubal muridin. Tu. Makna syekh al-murabbi membersihkan hati anak murid dia. Ya Rab. Azzama, membesarkan. Allama, mengajar. Akhara, membelakangkan. Qaddama, mendahulukan. Ala kulli hal, kat sini ziyadah tu berpunca daripada kita ulang huruf asal. Jadi asalnya azuma, alima, hazaba, tak, kehazuba. Lepas tu fa'ala, ain fa'al tu kita tambah. Ain fa'al tu kita tambah. Jadi hazzaba, azzama. Itu yang pertama lah, kita ulang huruf asli. Wal harful musyaddad, huruf yang bersabdu tu asluhu harfani mudghaman. Iaitu asal dua huruf. Hal
Zal pertama mati. Za kedua beratas ba. Menempat huruf. Hadzaba. Hadzaba. Jadi za mati dengan za hidup tu gabung. Letak sabdu atas. Hadzaba. Mudah je hidup ni. Faham tu? Okey. Sedap sikit sembang dan murid. Ba. Ziyadatun yang kedua. Ziyadatun nasyi'atun anil hurufit taliyah. Pertambahan yang berpunca daripada huruf-huruf yang berikut. Yang ni kita pernah sebut dah semalam. Daripada huruf al-alif, ta, sin, lam, mim, nun, ha, waw, ya, al-hamzah. Qad jama'at. Ataupun waqad jama'tu hadhil hurufa fi aman wa tashil. Aman wa tashil. Au sa'altumuniha. Sa'altumuniha. Terbalik ya. Niha sepatutnya. Au hana'un wa taslim. Au nihayah mas'ul. Ikut yang penting terhimpun. Aman wa tashil tu syamil dah. Aman wa tashil ataupun sa'altumuniha. Hana' wa taslim tu syamil. Fahadil huruf tusamma huruf ziyadah. Huruf ni huruf ziyadah. Nahu mustakhrijun. Asalnya kharaja. Tadi mim, sin dengan ta tu huruf ziyadah. Fal mim, wasin, wa ta min ahrufiz ziyadah. Ada 15 minit lagi, baca lagi. Al-babur rabi' al-mujarrad wal mazidu min al-af'ali wal asma'. Sebelum ada soalan tak? Sudah ada. Dah nama as-sarful kafi, sarf yang mencukupkan insya-Allah. Al-babur rabi' al-mujarrad wal mazidu min al-af'ali wal asma'. Bab yang keempat daripada 26 bab lah. Bincang tentang fa'il al-mujarrad, fa'il al-mazid, isim al-mujarrad, isim al-mazid. Jadi al-mujarrad wal mazidu min al-af'ali wal asma'. Awalan al-fi'l al-mujarrad. Yang pertama nak bincang tentang fa'il al-mujarrad. Dua muka. Wa ma kanat jami'u hurufihi asliyatan. Al-fi'l al-mujarrad ialah fi'il yang semua huruf dia tu apa? Asliyah. Wala yasqut minha harfun fi tasarifil kalimah li ghairi 'illatin tasrifiyah. Dan tidak gugur satu huruf pun daripada huruf dia pada tasrif kalimah melainkan kalau ada 'illah tasrifiyah. Tu dia barang. Aw laysa fiha syai'un min ahrufiz ziyadah allati jama'tu fi qawlihim sa'altumuniha. Ataupun tidak ada padanya salah satu daripada huruf tambahan yang aku himpun dalam perkataan sa'altumuniha ataupun aman wa tashil. Wal fi'lul mujarrad qisman. Fi'il mujarrad ni dua. Pertama mujarradun thulathi. Yang kedua ialah mujarradun ruba'i. Wala yazidul mujarrad thulathi 3 huruf lah. Mujarrad ruba'i 4 huruf. Nanti Syekh kata yang balik bawah tu. Wala yazidul mujarradu min al-fi'li an 4 ahruf. Kemudian Syekh sebut al-mujarrad daripada fi'il tak lebih daripada 4. Mana mujarrad 2 jelah. Sama ada as-sulathiyu ataupun ar-ruba'iyyu. Tak ada al-khumasiyu, tak ada mujarrad. As-sudasiyu pun tak ada. Tu. Nah. Wa dzalika li siqalihi anil ismi. Kenapa tak ada lebih daripada 4? Allahu a'lam. Alasan itu kerana berat lisiqali wa dhalika lisiqali al-fi'l rasa. Tadi pahala ini pula. Wa dhalika lisiqali al-fi'l an al-ismi. Boleh jadi ya. Alasannya kerana fi'il ni berat berbanding isim. Fi'il berat sebab dia ada 2 makna kan. Contoh daraba. Maksud daraba apa? Dia menunjukkan ke atas ad-dar, pukulan berserta dengan zaman. Jadi dia berat. Berbeza dengan isim. Kalau isim contoh qatilun, pembunuh. Ataupun maktabun, meja. Dia tak terikat dengan zaman. Faham tak? Kitabun, buku. Selesai.
Faham tak? Sebab tu dia ringan. Tapi kalau fa'al ni dia berat. Kes apa? Kes dia ada dua makna. Ataupun terkandung padanya dua makna lah. Dua makna yang bersekali lah. Yadribu. Yadullu ala darb. Alladhi waqa'a fi az-zamani al-hal ataupun apa? Al-mustaqbal. Jadi di samping menunjukkan ke atas makna ad-darb, dia juga menunjukkan ke atas makna apa? Az-zaman. Atas dasar tu dia berat. Wallahu alam. Ustaz pada tahu ni. Wa dzalika li thiqalihi. Alasannya kerana dia berat berbanding isim. Jangan-jangan jadi mujtahid tak apa. Kitab pula tak ada syarah. Syarah sendirilah. Wa li annahu qad yattasilu bihi min ad-dhamairi ma yaj'aluhu kal kalimatil wahidah. Ini alasan kedua kenapa maksimum 4 huruf. Kerana kadang-kadang bersambung dengan dia dhamir. Yang menjadikan dia seperti satu kalimah. Contoh kita ambil fa'il akrama. Kalau aku memuliakan apa? Akram tu. Itu alasan dia. Li'annahu qad yattasilu bihi min ad-dhamairi ma yaj'aluhu kal kalimatil wahidah. Adalah alasan dia, wallahu a'lam. Maksud tu faham tapi secara betul-betul tu tak berapa jelas. Ala kulli hal. Al-mujarrad maksimum 4 huruf. Okey. Pertama auzanul fi'l thulathil mujarrad. Wazan fi'l thulathi mujarrad. Wazan fi'l thulathi al-mujarrad. Lil fi'l thulathil mujarrad bi'tibari al-madi. Kita ambil i'tibar fi'l madi lah kat sini. Salah satu auzan. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fa'awaluhu maftuhun da'ima. Awalnya baris atas. Selama-lamanya lah. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jadi fa' tu baris atas kan. Amma sani, adapun yang kedua, iaitu ain fa'il lah. Faqad yakunu maftuhan, au maksuran, au madmuman. Wa zalika ala nahwi tali. Yang kedua boleh jadi maftuh, boleh jadi maksur. Fa'ala boleh jadi fa'ila, boleh jadi fa'ila, boleh jadi fa'ula. Tengok nombor 1 kat bawah tu. Yang pertama fa'ala bi fathi tu, bi tu bukan ya tu, bukan yaftahul ain, bi fathil ain. Fa'ala bi fathil ain nahu syakara, bersyukur. Fataha, daraba. Boleh? Jadi ainnya bagi atas. Faham tak? Mudah tak? Tengok nombor 1 di bawah. Al-qiyasu fi mudari'ihi yaf'ulu bi dhammil ain nahu yashkuru, atau bi fathil ain nahu yaftahu, atau bi kasriha nahu yadribu. Maksudnya apa? Bila fa'il madhinya fa'ala, bila fa'il madhinya fa'ala, maka mudhari' dia boleh 3. Mudhari' dia boleh 3. Mana pada sudut qiyas ni begitu dah. Qiyas ni mana ikut kaedah lah. Dia tak lari daripada kaedah, dia tak lari daripada qiyas. Mana dia bukan syadz, bukan asing lah. Jadi daripada fa'ala keluar 3 lah. Fa'ala yaf'ulu. Contoh apa? Syakara yashkuru. Kemudian fa'ala yaf'alu. Contoh fataha yaftahu. Kemudian fa'ala yaf'ilu. Contoh apa? Apa? Daraba yadribu. Okey. Kemudian yang kedua fa'ila bi kasril ain. Fa'ila bi kasril ain. Nahwu alima wa waritha. Alima waritha. Jadi ain itu bagi bawah. Tengok nombor 2. Al-qiyasu fi mudhari'ihi an yakuna maftuhal ain. Qiyas pada mudhari'nya fa'ila tu, nak lafaz fa'ila tu, ain dia maftuh. Nahu ya'lamu wa sumi al-kasru fi al-fadh nahu yarithu. Jadi untuk fa'ila dia punya mudhari' apa? Bagi atas. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Contoh alima ya'lamu, mengetahui. Alima ya'lamu.
Tapi didengar juga. Baris bawah pada beberapa lafaz. Contoh warisah, yarithu. Warisah, fa'ilah lah. Yarithu. Patut bagi atas. Patut yarathu. Tapi dibaca yarithu. Jadi wasumi'ah. Didengar begitu. Okey. Maknanya baris bawah tu tak banyak lah. Okey. Yang ketiga, fa'ula. Fa'ula paling mudah. Bidhammil ainahu hasuna wa syarufa. Hasuna ni mulia. Syamil. Hasuna al-akhlaq. Syarufa mulia. La yakunu mudhari'uhu illa madmun al-ain. Nahu yahsunu wa yashrufu. Ini mudah. Bila fa'ula dia punya fa'il madhi, confirm mudhari'. Ain dia yudham. Mana? Fa'ula yaf'ulu. Hasuna yahsunu. Syarufa yashrufu. Jadi keluar apa situ? 6 tak? Syekh ulang balik kat belakang tu. ومما سبق يتبين أن الفعل الماضي الثلاثي المجرد له في مضارعه 6 أبواب. Daripada apa yang telah lalu jelaslah bagi kita fa'il madhi yang thulathi mujarrad ni bagi dia ada berapa? 6 bab. 6 bab pada fa'il mudhari' lah. Okey. Idza kana maftuhal ain fil madhi, kalau fa'il tu fa'il madhi idza kana dia punya isim kana apa? Huwa, kembali pada al-fi'lul madhi al-thulathi al-mujarrad. Idza kana al-fi'lul madhi al-thulathi al-mujarrad maftuh al-ain fil madhi, fa inna mudhari'ahu, maka mudhari' dia imma yakuna madmumal ain, maka mudhari' dia boleh jadi baris depan. Nahu syakara yashkuru. Ini benda sama hak tadi ni. Fa imma an yakuna maftuhaha nahu fataha yaftahu atau maqsuraha nahu daraba yadribu. Itulah. Fa idza kana maqsur al-ain fa inna mudhari'ahu yakunu maftuhaha. Kalau maqsur al-ain pula fa'ila, maka mudhari'nya fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Nahu alima ya'lamu. Atau yakunu maqsuraha, atau kadang-kadang baris bawah. Nahu warisa yarithu. Ini dia baris bawah. Ra tu lah. Warisa yarithu alima ya'li apa? Fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Wa idza kana madmun al-'ain fa inna mudhari'ahu la yakunu illa madmunaha. Semula. Wa idza kana madmunul 'ain, ataupun wa idza kana madmumal 'ain. Kalau fa'il madhi dia di depan, fa inna mudhari'ahu la yakunu illa madmuha. Nahu hasuna yahsunu. Benda sama kan? Jadi keluar 6 lah. Daripada fa'ala keluar fa'ala yaf'alu yaf'ilu yaf'ulu. Kalau fa'ila yaf'alu yaf'ilu. Kalau fa'ula yaf'ulu. Keluar 6. Ayuh. Yang kedua, auzanul fi'li ar-ruba'i al-mujarrad. Wazan-wazan fa'il ruba'i yang mujarrad. Al-fi'lu ar-ruba'i al-mujarrad lahu wazn wahid. Ada satu wazan je. Wa huwa fa'lala. Fa'lala. Nahu dahraja. Maksud dahraja semana apa? Berguling ataupun bergolek. Ba'sara. Apa? Terlerai, terbongkar. Zakhrafa, menghias. Zalzala, bergoncang. Ta'ta'a, menundukkan. Ta'ta'a zaidu ra'sah, menundukkan kepala. Stres. Belajar di kampus dia. Damdama. Damdama, benda damdama. Damdama ni maksudnya benda bergemuruh, menggelegak. Contoh sebut damdama ar-ra'du fis sama'. Damdama ar-ra'du fis sama'. Mana berguruh ataupun bunyi kuat lah. Kilat tu mengeluarkan bunyi yang kuat. Ataupun bunyi buruh tu mudah bahasanya ialah langit bergemuruh. Gitu. Damdama ar-ra'du fis sama' ila akhirih. Sanian, yang ketiga. Yang kedua. Yang kedua, al-fi'lul mazid. Sikit lagi tak?
Nak perhabis. Nak perhabis al-fi'lul mazid ni. ثانيا الفعل المزيد فعل tambahan وما زيد فيه حرف أو أكثر على حروف الأصلية, iaitu setiap yang ditambah padanya, setiap fi'il yang ditambah padanya satu huruf ataupun lebih, ditambah ke atas huruf asal dia lah. Nahu qatala, maqtulun, qattal. Wal fi'lul mazidu qisman. Jadi fi'il mazid ada dua, mazid al-thulathi, kedua mazid al-ruba'i. Tapi Syekh bagi contoh isim tu. Sepatut perbincangan fi'il mazid. Qatala tu ialah, maqtul tu isim lah. Ala kulli hal. Jadi wal fi'lul mazidu qisman, ada dua. Pertama mazidul thulathi, mazidul ruba'i. Wa minal jadiri bi dzikri anna al-fi'la al-mazida la yazidu ala 6 ahruf. Dan antara perkara penting yang perlu disebut ialah fi'il mazid ni tak lebih 6 huruf. Maksimum 6 huruf. Jadi kita ada dua lah mazid ni. 3 ditambah sesuatu, 4 ditambah sesuatu. Boleh? Mazid al-thulathi mana 3 huruf asal ditambah sesuatu. Jadi 4, jadi 5. Ataupun 4 huruf asal ditambah sesuatu. Tapi maksimum dia boleh pergi sampai berapa? 6 huruf sahaja. Nah, ista'lama. Ista'lama ni maksudnya apa? Menuntut tahu. Ista'lama Zaidun al-khabara. Menuntut tahu oleh Zaid akan khabar tersebut. Ikhtabara. Periksa, menguji. Itu ma'anna, tenang. Itu ma'anna al-qalbu. Ikhdarra, menghijau. Inkasara, patah. Istakbara, sombong ila akhirih. Dari kat sini berapa huruf ni? 6 kan? Semua 6. Ikhdarra 6 tu. Ikhdarra. 6 ke 5? 5 tak? Ikhdar 4 ra. Ikhdar ra 5. Inkasara 5. Istakbara 6. Ila akhirih. Kemudian nombor 1, auzanul fi'li thulathi al-mazid. Wazan fi'il thulathi yang ditambah. Jadi wazan fi'il thulathi yang tidak ditambah tadilah. Madinya ada 3, mudhari'nya ada tadi. Madi ada 3, fa'ala, fa'ula, fa'ila. Mudhari' ada 6. Mudhari' ada 6. Sekarang ni nak bincang wazan thulathi yang mazid. Syekh sebut lil fi'li thulathil mazidi salasatu aqsam, ada 3 jenis. Bincang jenis dulu. Yang pertama mazida bi harfin wahid. Asal 3 huruf, lepas tu ditambah. Ditambah tu ada 3 jenis. Pertama ditambah dengan 1 huruf. Kedua mazida bi harfain. 3 ditambah dengan 2 huruf. Yang ketiga mazida bi salasati ahruf. 3 ditambah dengan 3 huruf. Jadi 6. 3 tambah 1 jadi 4. 3 tambah 2 jadi 5. 3 tambah 3 jadi 6. Ya. 6. Yang pertama, mazida fihi harfun wahidun falahu salasatu auzan. Yang ditambah 1 huruf pula ada 3 wazan. Fa'ala, asal kan? Ditambah 1 huruf. Keluar, berapa huruf? 3 tambah 1. Setakat belajar ni berapa? 4 tak? 3 tambah 1, 4. Cuma 4 tu ada 3 bentuk, 3 rupa. Pertama, af'ala. Nahu akrama, asyrafa. Akrama memuliakan. Asyrafa pun sama. Ahsana memperelokkan. Atqana menukuni. Fa'ala. Jadi af'ala tambah apa tu? Hamzah kat depan. Fa'ala tambah alif lepas fa. Nahu salaha. Salah mana? Membaikkan. Samaha, memaafkan. Qatala, membunuh. Ataupun saling membunuh. Syaraka. Kifa'ala. Nahu azzama, membesarkan. Hazzaba, fahama, qaddama ni maksudnya sama. Jadi 3 huruf asal ditambah 1 huruf. Sama ada huruf yang ditambah kat depan. Jadi af'ala. Contoh akrama. Ataupun huruf yang ditambah ialah selepas fa'fa'an. Itu huruf alif. Fa'ala salaha. Ataupun ain itu diulang. Betul. Fa'ala azzama. Mudah tak?
Saya baca? Mudah. Nombor 2, mazida fi harfan falahu khamsatu awzan. Sesuatu yang ditambah padanya 2 huruf dan baginya ada 5 wazan. Pertama, in fa'ala nahu in talaqa. Ni kita tambah alif nun. In fa'ala nahu in talaqa in kasara. In talaqa berlepas, in kasara terpecah. In kasara zujash. In tafa'a maksud terpadam ni, in tafa'a. In tafa'a an-nar. Atau in tafa'at an-nar. Allah a'lam. Kemudian ifta'ala. Tambah ke depan kan, ifta'ala. Kita tambah alif dengan ta. Ifta'ala. Nahu ijtama'a, ishtamala, ikhtasama bertekar. Boleh? If'alla. If'alla. Nampak tak huruf yang ditambah? Bila faham fa'ala tu, saya faham lah mana ditambah. If'alla, nahu ihmarra, memerah. Ibyadda al-wujuh, memutih muka. Atau ibyadda tasya'ar. Isfarra, menguning. Tafa'ala, nahu takallama. Ta'allama, belajar, taqaddasa, menjadi suci. Tafa'ala, nahu tabaraka. Ni apa? Af'al musyarakah maknanya. Taqasama, saling kongsi berkongsi. Takhasama, saling memaki hamu, saling balah. Boleh? Jadi tambah apa tu? Ta dengan alif. Tafa'ala, ta dengan alif. Lepas fa. Jadi ada 5 wazan. Kalau kita tambah 2 huruf. Yang ketiga, mazida fi salah satu harufin falahu arba'atu auzan. Ditambah padanya 3 huruf. Maka keluar daripada itu 4 wazan. Istaf'ala, nahu istaghfara, memohon ampun. Boleh jadi Syekh bawa maksud-maksud ni nanti. Sebab pertambahan-pertambahan ni kadang-kadang dia ada maksud dia. Bukan sekadar tambah lah. Boleh jadi ada nanti ya. Istaqbala, menyambut. Ista'mara, menjajah. Isti'mar. If'aw'ala. If'aw'ala. Nahu ihdawdaba adh-dhahru. Mana? Telah membongkok oleh belakang. Ighdawdana sya'ru. Ighdawdana maksudnya apa? Menyanggul rambut ataupun menggulung rambut. Mengurai rambut ia belaka. Ighdawdana. Ighdawdanat. Ighdawdanat Fatimatu sya'raha. Atau wazan if'aw'ala. Kemudian if'awwala. Jangan-jangan guna ni wazan ni. Dalam kitab jangan-jangan jumpa lah. Tapi kita tahulah. Kalau jumpa tu tahu. If'awwala. Nahu ighlawwatal ba'ir. Ighlawwatal ba'ir. If'awwala ay nahu ighlawwatal ba'ir. Maksudnya apa? Yang bawah tu. Ighlawwatal ba'ir ay ta'allaqa bi'atiqihi farakibahu. Ighlawwatal ba'ir. Rasa ighlawwata al-ba'ira. Maksudnya seseorang tu berpaut pada punggung ba'ir, kemudian dia naik atas ba'ir. Ba'ir ni apa? Unta lah. Ighlawwata Zaidun al-ba'ira. Maknanya dia pegang bahagian punggung tu, dia tekan dan naik belakang. Bihwang gitulah maksudnya. Kemudian ijlawwaza. Ijlawwaza mana asra'a. Cepat. Fa'al lah ni. Kemudian if'ala yang keempat ialah if'ala. 3 huruf ditambah 3 huruf yang lain. Maka keluarlah if'ala nahu ihmarra. Ihmarra ni dia beza sikit dengan ihmarra tadi. Tadi ihmarra. Memerah. Sini pun memerah agak. Cuma merah ni lebih sikit. Boleh? Bila tambah huruf tu maksudnya lebih sikit. Ihmarra al-wajhu. Ikhdarra al-anshab. Al-waraq. Ikhdar, menghijau. Al-waraq. Apa tu? Ishabba. Ishabba ni maksudnya menguning rasa. Ataupun kita sebut pokok, nama-nama dia apa? Sikit-sikit hilang hijau tu kan. Apa panggil apa? Mereput, melaju. Lebih kurang gitulah. Akhir sekali dia jadi mati. Ishabba. Bila pokok tu dah
Mula-mula segar, lepas tu menguning, tinggal sikit je hijau pada pokok tu. Maka untuk kita ungkapkan situasi tu, kita sebut ishaba az-zar'u. Seronok belajar sarah ni, bahasa pelik-pelik. Kemudian auzanul fi'li ruba'i al-mazid, wazan fa'il ruba'i yang mazid. Jadi wazan fa'il ruba'i itu sendiri apa tadi? Lala kan? Lala. Ya, sebelum tu cuba kira sikit ada berapa wazan as-sulasi mazid. As-sulasi fa'ala ataupun fa'ula ataupun fa'ilah. Satu lah kalau kiranya. 3 huruf tu fa'ala. Kalau mazid 3 5 8 12. Af'ala, fa'ala, fa'ala, infa'ala, ifta'ala, if'alla, tafa'ala, tafa'ala, istaf'ala, if'aw'ala, if'awwala, if'alla. Sekarang ni masuk wazan fa'il ruba'i mazid. Mana asalnya fa'lala, kemudian ditambah. Lil fi'il ruba'i al-mazid qisman. Pertama, jadi bagi fa'il ruba'i al-mazid ni ada dua bahagian. Pertama, mazidun biharfin wahid, ditambah satu huruf. Walahu waznan wahid, ada satu wazannya. Wa huwa tafa'lala, asalnya fa'lala, tambah satu huruf. Huruf apa? Darwish tafa'lala. Nahu tadahraja, berguling, taba'sara, bertebaran, tazakhrafa, tazayyana, berhias, tazazzala, bergegar, ila akhirih. Yang kedua, mazidun biharfaini walahu waznan, ditambah 2 huruf. Dan baginya ada 2 wazan. If alalla, saja lala, ditambah dari if alalla. Nahu iqsya'arra. Apa iqsya'arra? Meremang bulu rama. Iqsya'arra al-jild. Bila tengok hantu, cerita seram dan sebagainya. Itma'annal qulub, itma'annal qalb, itma'anna, if'alalla. Lepas tu iqfaharra. Apa maksud iqfaharra? Wajah menjadi muram. Iqfaharra al-wajhu. Iqfaharra al-wajhu, mana wajah menjadi muram. Bila dengar berita yang buruk sebagai contoh. Jadi ini atau wazan if'alalla. Asalnya fa'lala, ditambah 2 huruf jadi if'alalla. Yang kedua ialah if'anlala. Nahu ihranjama. Ihranjama maksudnya ijtama'a, berhimpun. Kemudian ifranqa'a maksudnya ialah tafarraqa, berpisah. Boleh? Jadi untuk ar-ruba'i asalnya ialah fa'lala, kemudian ditambah 1 huruf ataupun 2 huruf. Ditambah 1 huruf, ada 1 wazan sahaja, tafa'lala. Ditambah 2 huruf, ada 2 wazan. If'alalla, kemudian if'anlala. Wallahu a'lamu bis-shawab, insya-Allah. Nanti kita sambung sadisan al-ismul mujarrad. Jadi dah selesai al-ismu, dah selesai al-fi'lul mujarrad wal mazid. Kita masuk pula nanti isim mujarrad. Isim yang mujarrad. Wallahu a'lam. Sallallahu. Ada soalan tak? Faham tak? Jelas tak? Dia tak apa pun faham. Bila tengok balik kitab, tahulah, reti. Dia masalahnya, tengok kitab pun tak faham. Sebab tak pernah belajar, itu jeng sikit. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.